menjadi selamat. Nanti saya akan letak tempat yang betul. Jangan berlari. Kenapa saya nak cepat? Kalau tenaga kawan, kita boleh cedera. Betul. Di sekolah, kita mestilah berjalan dengan tertib. Oh, betul juga. Saya akan berjalan dengan hati-hati. Jangan bermain di tangga. Kenapa? Tangga bukan tempat untuk bermain. Pegang pegangan tangga dan naik dengan perlahan. Baik, saya faham. Keselamatan mula daripada diri kita sendiri. Kalau kita nampak sesuatu yang berbahaya, apakah yang kita boleh lakukan? Jangan abaikannya. Jangan bermain atau menyentuh benda yang berbahaya. Beritahu guru dengan segera. Dan ingatkan kawan-kawan supaya sentiasa berhati-hati. Keselamatan bukan tanggungjawab seorang sahaja. Keselamatan ialah tanggungjawab kita bersama. Berjalan dengan tertib. Jangan berlari di koridor. Gunakan tangga dengan berhati-hati. Simpan barang di tempat yang betul. Laporkan keadaan yang berbahaya kepada